Assalamualaikum guys, selamat pagi. Okay, ringkaskan cerita ada seorang sahabat tanya pasal insurans Dia cakap, kereta aku kereta lama, yang dah lama habis hutang, perlu ke aku beli first party insurance? Boleh tak aku beli third party je? Okay, good question. Ramai orang yang kereta dah tak ada hutang, kereta lama, dia beli third party insurance sebab harga dia lebih murah lah kan. Harga dia lebih murah. Kalau first party dia mahal sikit. Okay, ini aku just nak bagi faham. Firstly, kena faham apa itu first party insurance, apa itu third party. Ini secara ringkas. Okay, first party insurance, jika berlaku kemalangan, dia akan cover kereta kita sendiri dan juga kereta orang lain yang berlaku kemalangan dengan kita dah. Kalau kesilapan kita berlaku kemalangan, kita boleh cover untuk kereta dia. Okay, dan juga kereta kita sendiri. Kita masuk pasal kehilangan nyawa, semua pun cover sebenarnya. First party insurance. Okay, untuk third party insurance pula, third party insurance ni dia cuma cover untuk kereta orang aja. Kereta orang, kereta kita dia tak cover. Right? Contohnya berlaku kemalangan atas kesilapan kita, orang tu boleh claim insurans kita. So kita selamat lah. Kita tak perlu loaded kan. Dia boleh claim insurans kita. Cumanya kereta kita tak boleh claim. Kereta kita rosak teruk macam mana pun kita tak boleh claim. Tu third party insurance. Harga dia memang lebih murah lah, dekat separuh daripada first party insurance. So kalau kau tanya pendapat aku, kereta aku kereta lama, perlu ke beli first party insurance? Okay, it depends. Ada orang beli kereta, ada sahabat lah, dia beli kereta cash. Dia beli kereta cash dalam 30,000. Kereta cash dalam 30,000, tak ada hutang. So dia tak beli first party insurance untuk menjimatkan kos. Setiap tahun dia renew insurance third party lah. Janji boleh renew Rotex third party. Okay, it happens satu hari kereta dia kemalangan. Terbalik lah. Terbalik. So bila kemalangan terbalik, kereta tu total loss. Bila total loss, dah tak boleh buat dah kan. Kereta tu scrap lah. Kalau kau beli first party insurance untuk kereta tu, sekurang-kurangnya insurans akan cover sampai 80% daripada market value kereta tu. Sekurang-kurangnya kau ada dapat compensation sikit, ada dapat pampasan sikit untuk kereta kau yang total loss tu. Tapi kalau kau beli third party insurance, kau boleh cover kereta yang accident dengan kau, tapi kereta kau sendiri buang gitu je, jadi scrap. Third party insurance jadi kereta tu scrap, tak boleh nak buat apa-apa, tak boleh nak claim pampasan ke apa ke untuk kereta tu. So buang gitu je. Jadi depends lah. Kalau kau rasa kereta kau tu tak ada harga, kau tak sayang kereta kau, tak ada harga 1,000-2,000 je, tak apalah, beli third party insurance kan. So kalau berlaku total loss ke apa, boleh beli kereta yang baru. Tapi kalau kereta tu masih harga 20-30,000, better beli first party insurance. Anything happens kan, bukan kata untuk claim accident je, untuk total loss tu. Jadi kalau total loss, at least ada compensation sikit, ada pampasan sikit untuk kita, ada duit sikit untuk modal beli kereta lain ke apa ke. Sebab kalau total loss, third party insurance langsung tak ada apa-apa cover, then terus buang kereta tu jadi scrap. Alright, itu je info ringkas untuk hari ni. So untuk yang bertanya tu, harap faham betul-betul. Kalau kau rasa kereta kau tu nilai cuma 1,000-2,000 je, tak apa, beli third party insurance tak apa. Tapi kalau masih ada 20-30,000 harga, better go for first party insurance. Okay, nasihat ikhlas dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum.